sebelum you tak ada pakai seluar, tak ada makan apa-apa, you punya blood sugar berapa? Saya punya sugar 21 lebih. Okey, 21 lebih. So lepas pakai alarapen, pakai alara sok, pakai baju, makan sengkok sobo, sekarang blood sugar berapa? Lebih kurang dalam 11 lah. Sama 11. Okey, boleh cerita dengan kita tak macam mana you pakai, macam mana you makan? Saya mula-mula tu saya pakai apa stocking dengan baju saja. Kan, stocking dengan baju. Lepas tu saya tengok perubahan kaki saya pun okey. Dulu kaki saya bengkak, sembab lah orang panggil, sembab kan. Lepas tu saya punya ada bintik-bintik hitam tu adalah dulu sebelum tu. Selepas saya pakai ni dia banyak berkurangan. Kaki sembab saya tu dah kurang. So dia punya bintik-bintik pun dah mula nak putih lah kan. Macam nak jadi normal lah. Lepas saya pakai, lepas tu badan saya pun mula-mula sebelum saya pakai memang badan saya sakit lah. Sakit pinggang, sakit belakang. Nak bangun memang Allah Alam dah. Orang saja yang tahu yang mana sakit-sakit ni. Bila saya pakai ni, saya pun terkejut. Saya pakai tu, bangun tu macam biasa, macam orang normal. Lepas tu sekarang ni, semenjak saya pakai seluar ni, saya pun terkejut. Saya pergi Giant, pergi mana-mana tempat. Saya kata, saya ni dah laju ni jalan kan. Saya pun tak sangka. Sampai isteri saya, mana pula aku ke belakang. Padahal dulu saya lah pada belakang sekali. Jalan tu memang macam itik lah, kedek kan. Sekarang saya pun terkejut. Saya pun macam tak percaya tau, saya ke depan. Saya punya jalan pun tak ada sangkut-sangkut, tak ada apa, macam orang normal. Terus je, tak ada apa-apa bengah ke apa, tak ada. Tak ada apa-apa. Semenjak saya pakai ni alhamdulillah lah kan. Cuma sekarang ni saya test dia punya produk apa nama, Zycrosop. Saya pakai tu, saya nak test tengok. Saya baru pakai berapa hari. Saya baru pakai berapa hari baru. Makan tu baru lebih kurang dalam 3 hari lah, seminggu lebih kurang tu lah baru makan. Saya nak test lah saya punya darah ni. Saya nak tengok macam mana keadaan dia. Baru cubalah yang tu. Dan saya pun memang saya pun memang terkejut lah dengan keadaan saya sekarang. Okey lah. Badan saya pun dah mula, orang saya sendiri tak sedar badan saya susut. Orang dah cakap, badan kau nampak macam susuk je. Saya sendiri tak sedar. Tapi memang betul lah, saya pakai seluar pun dah longgar sekarang. Dulu 5XL tak muat kan? Ya, betul. Saya mula-mula pakai seluar apa tu, pen yang seluar tu, Alura tu. Isteri saya kata, mana boleh pakai, nanti terkoyak ke apa kan. Saya dengan ni saya ambil, saya pakai. Mula-mula saya takut juga, ingat ke tak muat. Aku ni boleh pakai sampai ke pusat ni, boleh pakai. Boleh lah ni. Baju dulu pun saya tengok, muat tak muat baju ni, kecil je, macam budak kecil boleh pakai. Rupa saya pakai tu sampai ke mana boleh. Boleh lah. Dia saya cuba. Memang okey lah. Barang ni memang okey, produk ni. So berani nak cuba jadi ambassador ke apa? InsyaAllah. 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 InsyaAllah.